antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Sa'i bermaksud ulang alik 7 kali. Ulang alik 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Safa dan Marwah 7 kali ulang alik. Beza kalau tawaf 7 pusingan. Ini namanya 7 pusingan. Tetapi kalau sa'i 7 kali ulang alik. Maksudnya 7 kali Safa 1. Sampai sini, ulang pula ke Marwah. Ulang pula sampai Marwah, ulang balik ke Safa. 2. Maksudnya, ulang kali antara Bukit Safa dan Marwah. Itu bezanya. Tawaf dan juga sa'i. Menurut syarat-syaratnya. Okey, jadinya, kawasan lampu bertanda hijau. Antara Bukit Safa ni dan Marwah, dia ada lampu hijau. Lampu hijau, biasanya lebih kurang dalam 200 meter selepas Bukit Safa. Safa saja turun bukit nanti ada lampu hijau. Lampu hijau ni namanya Wadi saya lupa wadi apa. Okey, jadi sinilah yang kita digalakkan bagi lelaki untuk berlari-lari anak. Okey, tetapi ikut kesihatan kita, kemampuan kita. Kalau lelaki, kalau dia sihat, berlari anak lah. Berlari anak antara lampu hijau yang ada di atas kepala kita. Kalau kita sakit gout, jangan berlari pula, nanti berlari kan? Saya kaki jangan. Kalau kita mampu berlari, tak mampu berjalan sahaja. Jalan sahaja. Kalau kita sembuh tak payah, nanti bila berlari tak payah. Maksud apa? Kemampuan kita, kesihatan kita. Bagi lelaki saja. Yang perempuan nak lari boleh tak? Perempuan nak lari boleh tak? Tidak boleh berlari. Yang mana kita berzat dengan Syafi'i bahawa bila perempuan berlari ni, dia akan menimbulkan fitnah. Nanti nampaklah aurat-auratnya yang boleh dilihat oleh lelaki. Okey, jadinya perempuan tidak perlu berlari. Bukit Safa dan Marwah. Nak baca apa? Nak baca apa? Bila namanya ibadah haji, umrah, tiada namanya rukun qauli. Kalau kita solat, rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Solat. Tetapi kalau ibadah haji, hanya ada rukun fi'li sahaja. Tak ada rukun qauli. Okey, maksudnya apa? Tak ada bacaan tertentu untuk kita baca. Cuma bila kita berada di Bukit Safa Marwah ni, Bukit Safa Marwah adalah tempat mustajab doa. Bila mustajab doa, kita digalakkan untuk memperbanyakkan berdoa, berzikir dan amalan-amalan seperti baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi nak baca apa? Baca apa yang kita hafal, apa yang kita mampu. Paling bagus kita susun. Mungkin kita baca tahlilan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Lepas tu, nak baca lagi. Bacalah mungkin kita punya selawat tafrijah. Allahumma salli salatan. Okey, pusing ke keempat. Seterusnya, apa-apa sahaja yang kita boleh memperbanyakkan amalan kita. Tiada batasan bacaan apa yang perlu kita hafal. Cuma digalakkan ketika kita antara lari-lari anak di lampu hijau, bagi laki dan perempuan, laki berlari, perempuan hanya berjalan. Baca apa? Rabbil fir warham innaka antal azul aqrab. Ini sahaja yang digalakkan baca. Nak baca boleh, tak baca pun boleh. Bila kita baca, ada fadilatnya. Kalau kita tak baca, sa'i kita tetap sah, insyaAllah. Ini yang namanya ibadah sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, 7 kali ulang alik dengan syarat-syaratnya. Okey, dan juga insyaAllah kita ni namanya hukumnya harus. Kita sunat berjalan kaki. Sunat berjalan kaki. Kalau kita dalam keadaan yang sihat, kita mampu. Tetapi kalau kita tak sihat, tak sihat, kita diharuskan untuk naik wheelchair. Okey, kalau tak sihat. Kalau kita sihat, boleh tak kita naik wheelchair?
Tak sehat, kita harus naik wheelchair. Sebab apa? Kita tak mampu nak jalan, penat jalan, kita naik wheelchair. Ini orang sehat. Sehat tapi nak naik wheelchair, boleh tak boleh? Ataupun bagi sekarang ni, dulu ada skuter, sekarang skuter dah tak ada. Sekarang ada wheelchair dan perkhidmatan bagi. Bagi apa? Bagi car yang boleh naik 5 orang, 10 orang sampai 20 orang. Okey, nak tanya orang sehat, boleh tak dia nak naik wheelchair atau bagi? Boleh tak boleh? Hukumnya harus. Boleh. Saya pun kalau tawaf, saya suka berjalan. Kalau tawaf ni biasa masanya pendek. Cuma kalau kita buat sa'i, dia panjang. Kalau saya, kalau time saja-saja nak baca lebih. Sebab apa? Bila kita naik bagi ni atau naik wheelchair, kita dapat baca Al-Quran dengan lebih tenang. Sebab apa? Kalau kita berjalan, kita tengok depan ni kan, okey, jadinya kita perlu jaga keselamatan kita. Tapi kalau kita naik wheelchair, kita duduk, orang tolakkan, kita lebih bacaan kita lebih inilah teratur dan tidak ada gangguan. Hukumnya harus. Okey, cuma kalau kita minta petugas haji yang tolak dari hotel sampai ke tempat sa'i, bayarannya lain. Tetapi kalau kita berada di tempat sa'i, di situ nanti di Bukit Safa Marwah ada petugas-petugas orang Arab yang dah pegang wheelchair. Kita boleh tawar-menawar, tanya, okey, saya nak sa'i ni berapa? Kalau musim umrah biasa sekitar 100 rial ke bawah. Tetapi kalau musim haji biasanya double, mungkin 300 rial atau 200 rial. Okey. Ataupun kita dah jalan pertama, kedua kan. Kedua ni dah penat. Yang ketiga, naik wheelchair boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey, cuma bila kita minta perkhidmatan mereka, kena tahu menawar lah berapa mereka kenakan. Cakap, sekarang ni saya dah pusingan kedua dan baki ni saya nak naik wheelchair, berapa bayarannya? Jadi kena banyak. InsyaAllah tuan-tuan haji hajah jangan bimbang. Orang-orang Arab yang berada di Bukit Safa Marwah ni, insyaAllah mereka boleh berbahasa Melayu ataupun berbahasa Inggeris, walaupun kita tak dapat cakap bahasa Arab. Okey, ini adalah namanya Bukit Safa. Bukit Safa ni tempat berpulaan sa'i. Inilah gambarnya. Yang sekarang Bukit Safa ni telah ditutup dengan cermin jernih. Kita nampak Bukit Safa dan kita tak boleh nak mendakinya. Kenapa? Dulu Bukit Safa ni dia tak ada halangan. Ramai orang panjat, tetapi bila panjat ni mereka mengadakan perkara khurafat. Ada yang kuikis batunya, ada yang solat atas tu, ada yang menyembah dan sebagainya. Jadinya sebab tu Arab Saudi menutupnya. Hanya kita boleh nampak sahajalah tentang Bukit Safa, tempat permulaan haji. Okey. Inilah kawasan-kawasannya. Sekarang dah tutup. Okey, yang penting bila kita nak lakukan ibadah sa'i ni, kena tempat yang betul dan tempat kawasan yang tepat. Okey. Okey, di sini kita melihat di mana Bukit Safa dan di mana Bukit Marwah. Ini namanya Bukit Safa. Okey, ini Bukit Marwah. Inilah jaraknya yang kita perlu. Ini kita ambil daripada atas helikopter antara Bukit Safa dan Marwah. Maksudnya kita akan dari sini, kita akan bergerak sini, bergerak ke sini. Jadinya namanya satu pusingan. Lepas tu Marwah pula dari sini ke sini pula. Okey, jadinya namanya dua pusingan. Lepas tu sini pula 3, 4, 5,
5, 6, 7. Kalau kita mula di Bukit Safa dan kita akan berakhir di Bukit Marwah. Okey, ini namanya Bukit Safa dan Bukit Marwah. Seterusnya tuan-tuan, tuan-tuan, insya-Allah di sini juga ada sejarahnya. Sejarahnya yang mana yang saya kisahkan, yang saya telah ceritakan tadi lah. Yang penting di sini kita buang tentang perkara-perkara yang terjadi pada zaman jahiliah. Yang penting di sini tempat mustajab doa. Di Bukit Safa ni kita boleh berdoa, mustajab doa. Sebelum kita bergerak atau kita bergerak, kita berhenti sebentar, kita berdoa, tak ada masalah. Lepas tu kita bergerak sampai Marwah ni tempat mustajab doa, kita boleh berdoa juga. Jangan bimbang. Jadi kita boleh berdoa, tempat ini ialah tempat mustajab doa. Okey. Tempat kita sa'i ni dia ada 5 tingkat. 5 tingkat. Ada tingkat bawah tanah, tingkat yang biasa kita akan lalui, yang mana kita akan nampak Bukit Marwah dan Bukit Safa yang ada kaca tu, dan ada rem, dia akan meninggi. Nak sampai Marwah tu dia ada rem naik ke atas, lepas tu dari Marwah turun bukit sampai ke Safa ada rem. Ini tingkat 2. Tingkat 3 dia rata saja. Cuma nanti tingkat 3 ni kita tak akan nampak kaki bukit. Dia ada tiang. Okey, di sini ada gambarnya. Okey, ini kita nampak dia punya bukitnya. Nanti di atas kita akan nampak tiang saja. Oh, tak ada. Okey, ini tingkat 2. Tingkat bawah tanah sekarang jaranglah dibuka. Sebab apa? Di bawah tanah ni kalau kita nak sa'i, dia kena sampai ke hujung. Kalau tingkat bawah, kalau kita takdirkan yang atas tutup, tingkat 2 tutup, kita kena pergi bawah tanah. Bila bawah tanah ni, dia tak akan nampak langsung bukit-bukit. Dia hanya nampak dinding sahaja. Bila nampak dinding, kita wajib sampai ke dinding. Dinding ni, okey, ada dinding, okey, kena sampai dinding, kena pusing. Sampai ke Safa pun nampak dinding sahaja. Ni bawah tanah, nampak dinding sahaja, kita kena sampai ke dinding. Sebab apa? Dinding ada tiang, ada tiang. Ada orang nampak sampai sahaja dinding sana, tapi ramai orang, dia terus cilok kat tiang ni. Jadinya jaraknya tidak mencukupi dan dikira tidak sah sa'inya. Sebab tu sekarang ni kita galakkan untuk jemaah haji, kalau boleh jangan pergi bawah tanah. Saya suka bawah tanah sebab apa? Dia sejuk dan kadang-kadang tak ramai orang. Cuma kalau ramai orang memang tak boleh nak sampai ke dinding yang sepatutnya kita kena buat. Tingkat bawah tanah. Yang kedua, yang inilah yang kita akan nampak dia punya bukit-bukitnya dan juga batu-batunya. Inilah ni tingkat 2. Okey, nampak lampu hijaunya tingkat 2. Tingkat 3 tak nampak batu. Cuma ada nampak tak ni? Dia ada lubang kan? Lubang okey. Ini tingkat bawah. Tingkat atas kita kena melapasi lubang. Marwah ada lubang dia, lubang tingkat 3 ni kita kena melepasi lubang ni. Yang mana lubang ni bawah ni adalah bukit yang kita nampak tadi. Okey, jadinya kalau kita pusing sini takut tak cukup pusingan. Sama juga Marwah ke Safa ada bulatan macam ni, bulatan dia ni tingkat atas, kita kena melepasi bulatan ni. Kalau kita pusing sebelum bulatan, maksudnya di atas ni, di depan sini, takut ianya tidak mencukupi jarak ataupun syarat sah bagi sa'i kita. Tingkat 3 namanya tempat untuk gunakan bagi kah. Yang ke atas sekali adalah untuk rooftop. Dulu masa saya pergi dia tutup, sekarang insyaAllah dibuka untuk kita boleh sa'i di atas rooftop. Rooftop macam ni lah, macam ni rooftop kan, ada tempat-tempatnya yang kita boleh. Cuma kalau rooftop ni bila kita nak sa'i kena terus melepasi ataupun kena sampai ke sini.
Apa ni kaki bukit. Yang bagus kita pusing sini Kadang-kadang ni dia ada halangan. Jadi kita kena sebelum sini dan juga di sini kita kena sampai sini. Okey. Ini adalah namanya ibadah sa'i. Mesti mula di Bukit Safa dan akhir di Bukit Marwah. Ini laluan bagi namanya yang naik wheelchair. Orang yang jalan kaki jangan sekali-kali ikut laluan ini. Kalau kita ikut laluan ini, biasanya kita boleh berlanggar dengan orang yang gunakan wheelchair. Tuan-tuan, perempuan, kalau kita buat sa'i di sini, kalau kita kena langgar yang mana wheelchair ni dia ada kan tempat kaki dia kan yang kita pijak tu. Tempat kaki ni kena belakang kita ni, belakang kaki kita ni, sini. Biasanya kalau tak terluka dia akan bengkak. Bila dia terluka bengkak menyebabkan nanti bila kita nak teruskan sa'i dia akan kesukaran. Sebab tu kita tak galakkan untuk kita berada di kawasan-kawasan tempat orang tolak wheelchair. Orang Melayu, orang Malaysia, orang yang kita ukur orang Patani, dia tolak secara baik je, slow je dia tolak dengan tertib. Tetapi orang Arab memang laju, ya Allah, memang laju. Saya pun takut. Dan yang paling bestnya dia orang ni tolak dia boleh lepaskan, lepaskan. Ya Allah, lepaskan, lepas tu dia kejar balik. Sebab tu kalau bolehlah kita cari orang-orang Indonesia atau orang petani lah untuk tolak kita. Kalau orang Arab ni ada yang macam tu dan ada juga yang tak macam tu, insya-Allah. Okey, ini namanya lampu hijau. Lampu hijau ni berada di atas kepala kita yang kita disunatkan untuk berlari-lari anak. Lampu hijau sunat bagi orang lelaki untuk berlari-lari anak. Okey. Lampu hijau terdapat di laluan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kita dari Safa nak ke Marwah ada lampu hijau di kepala kita. Lepas tu sampai di Marwah, kita nak menuju ke Marwah dan menuju ke Bukit Safa. Jalan, lebih kurang dalam 600 meter, nanti kita akan jumpa lampu hijau yang sama juga. Lampu hijau ni sama di sini, sama di sini. Yang mana kita digalakkan bagi lelaki untuk berlari-lari anak dan baca tadi Rabbil fil walham waqfu wa takarram, yang kita disunatkan untuk baca ayat tersebut. Bukit Safa dan Bukit Marwah. Okey. Ibadah sa'i ni pengalaman saya lah ibadah sa'i. Sebab tu kita ni bila pergi haji kita kena pergi kursus dan kena faham. Yang saya pernah ceritakan yang mana ada makcik ni yang mana dia ikut rombongan kami lah, rombongan kami pada pertama kali saya pergi haji. Okey. Dia tak pernah pergi umrah. Pergi tawaf dia ikut ramai-ramai. Tawaf ramai-ramai. Tetapi antara lepas tawaf nak pergi sa'i ni dia tak tahu nak macam mana nak pergi sa'i. Mungkin dia tertinggal. Dia tak tahu nak pergi sa'i. Jadinya tak tahu nak pergi tempat sa'i, dia terus balik. Bila terus balik ke bilik, bila isteri saya tanya, "Cik, dah selesai dah semua dah?" Dia dah selesai. Dah buat tawaf dah buat sa'i. Bila tanya buat sa'i dia macam terkebil-kebil. "Ustazah, sebetulnya tadi masa nak pergi sa'i, saya macam tak jumpa tempatnya." Sebab apa, tuan-tuan? Keluar sahaja, okey, gambar sini. Kita tawaf di sini. Tawaf kan 7 pusingan. Lepas tu, lepas tawaf kita disunatkan untuk kita lakukan namanya solat sunat selepas tawaf. Kita lakukan di sini. Kita solat di sini. Lepas sahaja kita tawaf, solat sunat, kita akan bergerak. Bergerak ni ramai orang tak jumpa. Bergerak, kena masuk ke dalam masjid. Lepas tu nanti ada tengok. Tu mas'ah. Dia bukannya tu sa'i, bukan. Tu mas'ah. Dia tulisannya dalam bahasa Inggeris tu mas'ah. Ke tempat sa'i. Dia bukannya tulis tu sa'i, bukan. Tu mas'ah. Mas'ah ni adalah namanya tempat sa'i. Jadinya bila kita masuk ke dalam masjid, carilah signboard tu mas'ah. Ada signboardnya warna hijau. Okey. Jadi kita pergi.
Ikut. Okey. Ikut dia punya tanda ni, dia akan pergi ke Bukit Safa, ke sini. Okey. Di sini kita akan mulakan kita punya sa'i kita. Tapi makcik ni dia dalam keadaan yang tak tahu dan mungkin tertinggal kawan-kawannya, dia tak dapat nak masuk ke dalam dan tak nampak tu mas'ah. Jadi apa buat? Bila tak jumpa, tak tahu, tak tanya, dia terus balik ke hotel. Bila balik ke hotel, bermaksud dia tak lengkap lagi dia punya ibadah sa'i haji dia. Okey. Tak selesai sa'i haji. Jumpa isteri saya tanya, dia tengok dan dia mengaku bahawa sebetulnya dia tak lakukan ibadah sa'i. Jadinya bila tak lakukan ibadah sa'i, ini namanya sa'i umrah tau. Sebelum dia haji tamattu, bukan sa'i haji. Makcik ni dia tak lakukan sa'i umrah. Sa'i umrah ni sebab apa? Kita buat haji tamattu, buat umrah dulu baru buat haji. Bila kita masuk ke Mekah buat umrah, dah tawaf, makcik ni tak buat sa'i. Tak buat sa'i sampai bilik dia dah tukar baju. Bermaksud dia masih dalam ihram lagi. Dah tukar baju, dah mandi, dia tukar baju tak masalah sebab perempuan ni ihramnya mudah. Apa yang dia pakai tutup aurat itulah ihram dia. Tetapi bila dah mandi, dah bersabun, dah gosok-gosok, jadi dah lagu batang larang. Apa kami buat? Kami bawa dia, makcik, jom makcik. Rasa makcik ni masih belum selesai umrah lagi ni. Jom makcik, kita pergi ke jumpa ustaz di Maktab Tabung Haji. Bila dah jumpa ustaz-ustazah, jadi makcik ni kena ulang balik, kena dam dan kena ulang balik ibadah sa'i dia. Okey, jadinya bawalah. Jadi ustazah minta isteri saya bawa dan saya temankan. Okey. Jadinya bila temankan, okey. Tawaf ada namanya tawaf sunat. Kita boleh lakukan tawaf sunat bila-bila masa. Sa'i ada tak? Sa'i sunat? Tak ada. Jadinya isteri saya tanya, okey bang, sekarang ni sayang bawa makcik ni, abang nak buat apa? Abang pun kalau temankan sayang pun, abang penat lagi tak? Okey, abang duduk sini, abang tidur dekat Bukit Safa, saya tidur. Okey, isteri saya bawalah Bukit Marwah. Jadinya dalam bab ini sa'i umrah hanya tergantung pada makcik tadi. Isteri saya hanya bantu sahaja dia pergi sa'i, tak ada namanya sa'i sunat, tak ada. Jadinya sebab tu kita kena faham bahawa benda-benda ni kita kena faham dan kita kena lakukan. Sebab tu tuan-tuan haji pun hajah, kalau kita pergi haji, kalau kita pernah pergi umrah, mungkin dia akan menambahkan kita punya keyakinan dan mudah pergerakan kita. Tetapi kita kena bantu orang-orang yang dah pergi umrah, kena bantu orang yang tak pernah pergi umrah. Macam saya, sebilik 3 orang, saya tanya, okey, nak tanya pakcik ni, siapa yang tak pernah pergi umrah? 3 orang, seorang dah pergi umrah, seorang belum. Okey, jadinya kita kena tekankan bahawa pakcik ni, okey pakcik ikut saya lah. Jadi pakcik ni tak ada pengalaman, jadinya pakcik ikut saya. Dan pakcik seorang ni insyaAllah dia dah tahulah pengalaman dia. Cuma cakap, Zam, aku dah pergi umrah dah lama, dah 10 tahun, mungkin aku lupa, tapi aku dapat ingatkan balik lah. Jadinya kita kena bantu orang-orang yang tak pernah pergi umrah untuk dimudah perjalanan mereka. Apa? Kita kursus, kita praktikal pada minggu 10 nanti. Tapi bila sampai di sana, kita akan kejutan budaya. Nampak semua sama je. Lebih lagi semua pakai ihram putih, telekong putih. Ya Allah, semua sama je. Bangunannya Kaabah pun hitam, masjid putih. Jadi macam kita macam ya Allah, aku nak buat apa ni? Jadinya sebab tu kita kena ada ilmu untuk kita lakukan ibadah kita. Okey. Laluan kursi roda sa'i dan Bukit Marwah ke Bukit Safa. Okey. Cuma kalau kita naik kursi roda di tingkat 2, dia ada rem yang kita kena naik sikit. Jadinya memang kena tolak. Sebab tu kalau kita bawa suami isteri, kalau suami nak tolakkan atau isteri tolakkan suami, di sini kita kena lebih tenaga. Sebab apa? Dia agak menaik sikit untuk kita menepasi batasan Bukit Safa dan Marwah. Syarat sah sa'i dilakukan selepas tawaf yang sempurna, sama ada selepas kerjakan tawaf qudum untuk haji ifrad dan qiran dan tawaf ifadah tamattu. Kebiasaan orang Malaysia, kita akan galakkan untuk buat haji tamattu, iaitu buat umrah dulu baru buat ibadah haji. Tetapi ada juga yang mana haji-haji kita dia nak buat haji ifrad.
Ifrad ni dia buat haji dulu baru buat umrah. Okey, jadinya kalau dia buat haji ifrad, dia kena boleh buat tawaf selepas tawaf qudum. Tawaf haji selepas tawaf qudum walaupun belum masuk waktu haji. Jadi pening pada kan? Pening, tapi biasa orang Malaysia buat haji tamatuk. Tamatuk ni kita akan buat sa'i haji selepas habis sahaja hari wukuf. Bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ini wajiblah. Wajib kita mula dari Bukit Safa dan habis di Bukit Marwah. Seterusnya, cukup 7 kali ulang alik dengan yakin. Maksudnya, kita kena kira. Sekarang ni, di Shopee ada macam-macam alat untuk kira pusingan tawaf dan sa'i kita. Ada yang tasbih 7 biji, ada yang guna digital, ada juga yang kita mudah gunakan buku doa. Terpulang pada tuan-tuan, perempuan nak guna apa? Nak guna tasbih 7 biji boleh, nak digital boleh, nak gunakan buku doa pun tak ada masalah. Yang penting yakin dengan diri sendiri. Kalau tak yakin, kena tambah lagi. Cuma tambah tu ada dia punya prosedur dia. Sebab apa? Mesti mula di Bukit Safa, habis di Marwah. Kalau kita tak yakin sampai dekat Marwah, aku baru pusingan ke 6. Sini 6. Silap ke betul? Silap. Sebab apa? 6 mesti berada di sini. Sebab apa? Genap di sini, ganjil di sana. Kalau tidak yakin, aku baru pusingan ke 6 lah. Ke 6. Jadinya, nak cukupkan 7. Pusing 7 Bukit Safa. Bermakna tak sah. Dia tambah lagi. Safa ke Marwah baru cukup 7 kali ulang alik. Sebab apa? Dia mesti bermula di Bukit Safa, mesti habis di Bukit Marwah. Jadinya dia ada SOP lain pula untuk cukupkan bilangan dia kalau tak yakin. Hendaklah sampai penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Marwah dan di kaki Bukit Safa pada setiap pusingan. Mesti sampai. Sebab tu kita kena pergi dengan ilmu, kena belajar, kena sampai pada tempat yang sepatutnya. Kalau kita nampak, biasanya orang-orang di sana kita nampak pelbagai bangsa, pelbagai budaya dan pelbagai kerenah. Kita nampak orang yang ngelat, kadang-kadang dia dah pusing cepat dah. Jangan. Kita lebih bagus, afdalnya kita habiskan sampai akhir baru kita pusing. Okey. Hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan. Sa'i hanya boleh dilakukan di tempat sa'i Bukit Safa dan Marwah. Kita tak boleh lakukan di tempat yang lain. Seterusnya, mengekalkan niat sa'i kita. Okey, jadinya bila kita sa'i, jangan kita berubah niat. Contoh, kita sa'i, kita berhenti nak minum air. Boleh tak boleh? Boleh. Kita berhenti sebentar, minum air, air Zam-Zam. Lepas tu digalakkan untuk kita berundur 3 langkah ke belakang. Lalu kita mulakan balik. Okey. Jalan-jalan, jangan berubah niat. Okey, kalau kita berubah maka terbatallah tawaf kita ketika itu. Kiraan sa'i. Okey, kiraan sa'i Bukit Marwah, Bukit Safa ke Bukit Marwah dikira sebagai satu. Bukit Safa ke Marwah dikira satu. Maksudnya apa? Dari sini ke sini dikira satu. Seterusnya dah sampai Marwah, dah Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira, Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira satu. Marwah, betul lah?
Maksudnya Bukit Safa ke Marwah dikira satu, Bukit Marwah ke Safa dikira satu, tapi pusingan yang ke dua. Daripada sini ke sini dikira satu pusingan, tetapi ini pusingan pertama, ini pusingan kedua. Okey, faham Faham. Okey, insya-Allah. Seterusnya, inilah kiraan dia. Kan saya cakap tadi, mesti genap di sebelah mana? Di sebelah sini genap. Ini adalah ganjil. Kalau kita akan mula di sini, mula mesti di sini, tamat mesti di sini. Okey. Mula. Okey, mula satu. Bukit Marwah. Dua. Kita genap di sini dua. Lepas tu ganjil pula. Safa ke Marwah. Tiga. Okey. Ganjil. Empat. Okey, lepas tu lima. 6. Okey. Mula di sini dan mesti habis yang ketujuh. Mesti habis di Bukit Marwah di sini. Maksudnya apa? Mesti mula di sini, habis mesti di sini. Mula di Bukit Safa, mesti habis di Bukit Marwah. Kalau kita dah pusing-pusing tak yakin, okey. Kena tahulah yang ganjil mesti di sini, yang genap di sini. Kalau kita berada di sini, alamak, berapa macam mana? Lupa langsung ni. 2 lupa, 4 lupa, 6 lupa. Kita ambil yang paling rendah. 2. Sebab apa? Confirm mula di sini. 1 2. Bila tak yakin, kena ambil yang rendah lah. Jangan tak yakin ambil yang 6, bukan. Bila tak yakin, ambil yang rendah. Okey. Faham InsyaAllah. Saya ini ia mudah. Walaupun mudah, tapi ianya adalah benda yang dia penuh mencabar. Okey. Seterusnya. Kawasan tempat laluan untuk pengguna kursi roda membuat pusingan dari Bukit Safa dan Bukit Marwah telah dikira 1 kali. Tidak perlu memanjat di kawasan tinggi. Okey, maksudnya apa? Laluan untuk wheelchair tu kita ikut laluan saja. Dah kira 1 pusingan, 1 dan 2. Tak perlu kita, walaupun ada pendakian sikit, dia ada lagi daki sampai ke bukit, tak perlu mendaki. Tolak tak perlu. Maksudnya kita ikut laluan dia, daki sikit dan kita pusing balik. Jemaah yang berhenti minum air zam-zam ketika sa'i digalakkan. Okey. Ini kepaham. Digalakkan. Masuk galak ni buat lagi bagus, tak buat dikira sah. Cuma dalam segi kita punya ibadah kita kena ada sifat tasawuf. Tasawuf ni apa? Kita buat sebaik mungkin, selembut mungkin, sesopan mungkin. Kita sa'i kita main air zam-zam. Digalakkan untuk kita patah balik kurang 3 langkah dan kita mulakan semula. Tetapi kalau kita tak buat, minum air zam-zam terus saja kita mulakan, boleh tak boleh? Boleh, tetapi kita di bila-bila ibadah kita buat yang paling sempurna dan kita yang paling yakin. Contohlah kan macam kita kan kita ni suka bersopan santun, sifat tasawuf kita. Kan beza bila anak-anak kita zaman sekarang, bila mak kita suruh beli barang, mak nak kirim apa mak? Cepatlah mak nak kirim apa? Ini maksudnya apa? Kurang sopan. Kerana anak kita sopan, ibu nak beli apa? Ini Azam nak pergi kedai ni, ibu nak beli beras ke, nak ikan ke, insyaAllah nanti Azam belikan. Itu orang yang sopan. Jadinya dua-dua ni tujuannya sama, tujuannya nak tolong mak pergi barang. Tetapi yang pertama, secara tidak bertasawuf, tidak ada sopan santun, harmoni. Beli juga barang, sampai juga barang, tetapi
dalam keadaan yang mungkin kita tak berapa suka. Tapi yang kedua, penuh tasawuf sopan santun, ibu nak kirim apa, InsyaAllah ni Azam belikan. Apa yang kurang, Azam belikan ikan sekilo, kupang sekilo, banyak pula nak kirimkan. InsyaAllah bina yang tujuannya sama, tetapi yang kedua ni lebih teratur, lebih sopan santun, dan insyaAllah biasanya bila macam tu Allah akan bagi ganjaran lagi lebih. Yang ketiga, tidak ada itikaf solat tahiyat di dalam masjid di kawasan sa'i. Okey, saya dah terangkan yang lepas bahawa okey, saya dah terangkan yang lepas bahawa okey, ini Masjidil Haram, kawasan ini perlu masuk dan kita dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kerana ini adalah masjid. Masuk kita ke masjid, masuk masjid ini dalam keadaan yang suci dari haid dan juga nifas dan juga hadas kecil, hadas besar. Tetapi kawasan namanya ini, tempat sa'i ini dia bukan kawasan masjid. Jadi orang yang uzur, perempuan yang uzur masih boleh masuk di sini kerana ia bukan kawasan masjid. Jadi kalau puan-puan dalam keadaan yang uzur, bosan kat bilik, pergilah ke tempat sa'i untuk kita bertafakur, berzikir di sini. Kita masuk sini daripada duduk bilik kan, bilik tidur je, pergi tempat sa'i dan kita boleh buat amalan-amalan berzikir di sini. Okey, tapi kalau masuk di sini tak boleh. Hukumnya haram bagi kita mazhab Imam Syafi'i. Masjid mesti dalam keadaan suci, ada kecil ada besar. Tempat sa'i ni boleh tak ada masalah. Okey, faham Dan bila kita solat di sini, contoh, dan kita datang dari hotel datang, dan kita masuk di sini, masuk tempat sa'i. Okey, penuh di sini masuk dan kita solat di sini. Bila solat, kita tidak dikira solat di dalam masjid. Sebab tu bagi jemaah haji, tuan-tuan perempuan, bila sampai di sini sebolehnya terus masuk ke dalam untuk kita masuk masjid, dapat pahala solat di dalam masjid. Solat dalam masjid Allah Ta'ala gandakan 20 derajat hingga 1 derajat, dikalikan dengan 100,000 kali ganda, jadi berganda-ganda pahala kita. Jadinya kalau boleh, sebab saya sahabat saya tengok ramai orang suka solat di kawasan sini. Sebab apa? Sini bila waktu solat tak berapa sesak dan sejuk, ada aircon. Tapi ianya bukan kawasan masjid. Tak boleh niat iktikaf dan tidak dapat pahala berada dalam masjid. Jadi masuklah ke dalam untuk walaupun panas, tetapi kita ada dalam kawasan masjid. Tidak ada iktikaf solat tahiyat masjid di kawasan sa'i kerana ia bukan masjid. Tidak ada sa'i sunat. Tak ada sa'i sunat. Tahu sunat ada, sa'i sunat tak ada. Tidak ada solat sunat sa'i. Hanya selepas tawaf saja baru kita digalakkan untuk lakukan solat sunat tawaf. Lepas sa'i tiada solat sunat sa'i. Tapi kita nampak ada orang-orang yang solat di atas Bukit Marwah. Nampak dia solat sampai ganggu perjalanan orang sa'i. Biarkan mereka sahaja, tapi kita jangan solat di situ kerana tiada solat sunat selepas lakukan ibadah sa'i. Amalan sunat sa'i, ini amalan yang perlu kita perbanyakkan untuk tandanya kita ni istiqamah dan nak tambah amalan kebaikan kita. Kenapa? Safa Marwah tempat mustajab doa, dan juga di antara Bukit Safa Marwah adalah tempat mustajab doa. Yang pertama, masuk ke tempat sa'i melalui pintu Babus Safa. Okey, tapi sekarang pintu ni kebanyakannya ditutup. Memang tak boleh kita nak masuk ikut Babus Safa ni. Tapi kalau dibuka dan satu hari nanti kita digalakkan, hukumnya dah sunat. Kenapa? Babus Safa ni tempat pintu Nabi Muhammad keluar dan masuk ketika melakukan ibadah sa'i. Sa'i dalam keadaan berwuduk. Kalau batal wuduk pun sah, kalau berwuduk lagi bagus. Menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir 3 kali. Okey.
Saya ajarkan cara-cara kita nak mulakan ibadah sa'i kita. Okey, ibadah sa'i digalakkan. Bila kita nak mulakan, kita berada di Bukit Safa. Okey, bila kita berada di Bukit Safa, biasanya nanti kedudukan Kaabah di bahagian sini. Okey, bila kita mula di kaki Bukit Safa, kita menghadap ke arah Kaabah dan kita digalakkan untuk beristilam bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi lelaki angkat tangan atas ketiak, bagi perempuan dalam telekungnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus jalan. Dari anak bagi lelaki, jalan, berzikir, berdoa, baca Al-Quran. Sampai sini Kaabah berada di sana. Maksudnya bila kita berada di Marwah, kita kena pusing. Sampai sahaja di sini, naik atas bukit, kaki bukit tu, kita pusing. Berhenti sebentar, kita menghadap. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus jalan. Abu hijau dari anak. Sampai sini. Nak bergerak ke sana pula, kita paling sikit. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jalan lagi, jalan. Terusnya macam itulah berlaku. Sini berhenti, Islam, jalan. Okey. Kalau nak berhenti boleh, nak berjalan boleh. Sebab apa? Dalam keadaan sesak. Contoh dah sampai sini, kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan. Okey. Kalau kita berhenti, orang anggap belakang kita. Sini, pusing sini, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, jalan terus. Boleh. Cuma Marwah kita okey. Marwah sebab apa? Kita akan bergerak menghadap ke arah Kaabah. Kita sambil jalan kita boleh gerak, boleh kan? Tetapi di Bukit Safa ni biasanya dia sesak. Baru orang nak mula dan orang ramai di sini baru nak mula dan ramai yang telah lakukan pusingan. Jadinya kalau kita mampu, paling tak mampu pun gini je. Hukumnya digalakkan. Tak buat sah, buat lagi terbaik. Okey. Berjalan kaki dengan perlahan dan tenang. Okey. Berjalan kaki. Dia beza tile yang berada di tempat sa'i dan tile yang berada di tempat tawaf. Tempat tawaf tilenya memang lembut, memang licin, sesuai kita jalan kaki tak akan rasa sakit. Tetapi di Bukit Safa Marwah ni, oleh kerana dia terpaksa mendaki sikit, dia akan pasang tile yang kasar-kasar untuk dia tak licin. Sebab tu bagi yang wanita digalakkan wajib pakai stokin dan ditambah dengan kasut tawaf untuk menjaga kaki. Bagi lelaki dalam ihram tak boleh pakai tak boleh pakai kasut, tak boleh pakai stokin. Nak buat apa? Kalau rasa sakit kaki boleh pakai selipar. Tetapi kebiasaannya kita akan rasa malu sendiri sebab apa? Orang semua berkaki ayam. Cuma saya pernah, kerana kaki saya sakit dan ada luka di tumit, saya pakai selipar. Cuma selipar tu selipar yang bersih dan saya pakai selipar putih, orang tak nampak sangat. Jadi boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak pakai selipar di tempat sa'i tak ada masalah. Cuma tak boleh tutup kaki bagi lelaki. Perempuan tak ada masalah. Berdoa, berzikir dan baca Al-Quran. Sunat hukumnya. Dilaksanakan sejurus selepas kerjakan tawaf mualat antara sa'i dan tawaf. Oh, maksud apa mualat ni? Mualat ni lepas sahaja kita lakukan ibadah tawaf, terus kita lakukan ibadah sa'i. Itu mualat. Tidak berpisah antara tawaf dan sa'i, hukumnya sunat. Kalau kita berpisah, contoh lepas tawaf kita penat, balik hotel dulu, boleh, tak ada masalah. Balik hotel, rehat dulu. Yang penting kita masih dalam ihram, jaga pandangan ihram. Besok pagi kita datang sebelum sa'i, kita sambung sebelah. Cuma tak dapat ibadah sunat, iaitu mualat, berturut-turut antara tawaf dan juga sa'i. Seterusnya menaiki Bukit Safa dan Marwah bagi lelaki sahaja. Ini menaiki bukit lah. Tapi sekarang dah ditutup.
kaca tersebut memang tak boleh. Bukit Safa ditutup dengan kaca. Bukit Marwah dia ada tinggalan kaki bukitnya batu-batu, cuma sekarang dibarrierkan. Dia tak dipagar dengan kaca tapi dibarrierkan, di mana kita tak boleh nak masuk ke situ. Mualat berturut-turut antara pusingan sa'i. Maksudnya 7 ulang alik kena berturut-turut. Kalau kita penat sampai pusingan yang kelima antara Bukit Safa dan Marwah, pusingan kelima penat, boleh duduk, ataupun penat balik ke hotel boleh, tak masalah. Cuma besok sambung semula pusingan kelima dari Bukit Safa ke Marwah. Cuma tak dapat pahala mualat berturut-turut pusingan tersebut. Itibak bagi lelaki. Okey, itibak ni bagi lelaki kena banyak bersabar. Hanya mazhab Syafi'i saja yang dihukumkan sunat beritibak bagi lelaki ketika sa'i. Memang biasa kalau tuan-tuan sa'i ni kita itibak, nampakkan bahu kanan kita, orang-orang lain akan tepuk untuk kita tutup. Mereka tutup, kita buka. Cakap baik-baik, anak Syafi'i. InsyaAllah dia faham. Dia tepuk tutup ni. Okey, jadi kita cakap anak Syafi'i, dia faham. Apa? Hanya mazhab Syafi'i saja yang disunahkan untuk itibak pada sa'i yang kita lakukan. Mengelak kesesakan di tempat sa'i. Jika berlaku kesesakan di sa'i, elakkan daripada menyakiti orang lain. Okey. Yang mana sa'i ini yang saya terangkan ada 5 level. Pertama, tingkat bawah tanah. Kedua, ketiga, keempat, rooftop. Okey. Kalau bawah tutup ramai, kita pergilah tingkat 2. Tapi tingkat 2 ni confirm. Selalu tingkat 2 ni yang nampak batu ni memang sentiasa penuh. Kalau penuh, kita tinggalkan untuk tingkat 3. Penuh lagi, naiklah bagi tingkat 4. Penuh lagi tingkat 5 di atas rooftop. Rooftop ni kalau musim haji dia panas. Tak sesuai untuk kesihatan kita. Jadinya yang penting kita jangan sampai kesesakan hingga berlakunya sakiti orang lain. Yang seterusnya suci daripada hadas kecil, besar serta tutup aurat. Okey. Ibadah sa'i ni insya-Allah kita bila buat umrah ada ibadah sa'i. Haji ada ibadah sa'i, kena lakukan penuh yakin dan penuh dengan dia punya disiplinnya. Cuma diingatkan di sini bahawa bila kita pergi sa'i ni, okey, kalau kita pergi haji, sa'i ni kalau lepas kita melontar biasanya memang kawasan tu penuh. Yang saya pun kali pertama saya lakukan ibadah haji, lepas sahaja lontar jamrah 13 Rabiul Zulhijjah tu, saya tak lakukan terus ibadah tawaf dan sa'i. Saya tunggu sebentar, lepas 2 hari. Yang penting tuan-tuan perempuan nanti, kita di bilik kita dibekalkan TV. TV tu dia 24 hours, 24 jam kita nampak keadaan yang berlaku di tempat tawaf dan tempat sa'i. Kalau ramai, kalau mampu pergilah. Tapi kalau tak mampu, ramai sangat, kita boleh tunggu hari yang berikutnya untuk kita lakukan tawaf haji dan sa'i haji. Cuma masih dalam ihram lagi. 3 pantang larang tentang hubungan suami isteri dan nikah kahwin. Okey, jadi kena penjagalah pantang larang tu. Okey, jadinya bila dah selesai, dah tengok tak ramai, pergilah tawaf haji dan sa'i haji. Jadi itu lebih bagus daripada kita bersesak-sesak. Kalau time kemuncak, lepas sahaja 13 Zulhijjah tu, kalau kita pergi memang dia penuh. Dan memang kalau nak buat tu memang dia akan berjam-jam. Kalau dekat dataran yang dekat Kaabah tu, berjalan tu, kita bukan berjalan. Kita berjalan ni sebab apa? Orang tolak. Orang tolak. Kadang kita terangkat turun bawah. Sebab apa? Memang tampur ramai. Dan kadang-kadang kita terangkat ni ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Sebab apa? Memang orang ramai. Sebab tu, kalau kita mampu, buatlah. Kalau tak mampu, buat pada hari yang tenang. Saya tawaf haji, saya buat apa? Dekat rooftop. Rooftop ni memang kawasannya agak besar. Ini dia rooftop di sini. Ini okey. Yang kita akan buat
Di sini kalau kita buat, insyaAllah 2 jam, 1 jam setengah kita selesai. Sebab apa? Rooftop biasanya tak ramai orang, tapi cuacanya agak panas lah. Itu jauh kan Ustaz? Jauh. Kalau di bawah, kita pusing rasa dekat. Di atas ni jauh. Tetapi kalau musim haji di bawah ni dia dekat tapi lagi lambat. Sebab apa? Ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Okey, jadi sebab apa? Dia sesak. Dan dia panas dan kita berpeluh. Dan lebih malang lagi, biasanya tengok TV kan, mereka pakai payung. Payung ni lah saya tak tahan. Payung ni, kalau kena kat kita sakit kepala kita. Payung kan, nampak? Kadang-kadang di payung, dia akan, dia buat apa tu? Dia nak dapatkan angin. Dia panas ni, digoyangkan. Biar angin dapat kat kita, tapi ujungnya tu ke depan kita. Tong tong tong. Itu yang saya tak sanggup nak tawaf di bawah. Biar di atas lah. InsyaAllah mudah. Orang Malaysia bagus, jarang bawa payung. Tapi orang Arab memang itulah alat dia, payung dia. Okey, rukun haji yang kelima. Bercukur, bergunting. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Kenapa disebut anhuma di sini? Anhuma ni Allah redha ke atas kedua-duanya, iaitu ke atas Abdullah dan Umar. Abdullah ni anak, Umar ni ayah. Jadinya Abdullah, Allah redha, Umar pun Allah sebab tu Allah redallahu anhuma, keduanya Allah redha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arhamil mukhallaqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah? Qal Allahumma arhamil muhallaqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah? Qal Allahumma arhamil muhallaqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah? Qal al muqassirin. Dalam hadis ini tentang perbualan antara sahabat dan Rasulullah tentang orang-orang yang bercukur, orang-orang yang bergunting. Orang bercukur maksudnya dia menghilangkan rambut yang tumbuh di kepalanya, bercukur, botak licin bagi sang lelaki sahaja. Wanita hukumnya haram untuk dia bercukur. Kalau perempuan, rambut ialah mahkota bagi suaminya. Sebab tu perempuan memang tak boleh berbotak, boleh haram, dan dia boleh menyerupai bagi lelaki. Hukumnya haram menyerupai perempuan pada lelaki. Jadinya sahabat bertanya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang bercukur." Sesungguhnya Rasulullah merahmati orang-orang yang bercukur. Sahabat bertanya, "Rasulullah, ada orang bercukur engkau rahmati, tapi orang ini hanya pendekkan rambut sahaja. Bagaimana Rasulullah?" Kata Rasulullah, Allah rahmati orang yang bercukur. 3 kali Rasulullah kata. Sahabat kata, ada orang bercukur, ada orang botak. Jadinya Allah boleh merahmati orang yang bercukur. Tetapi hanya yang ketiga sahaja, dan Allah dan orang yang pendekkan, maksudnya orang yang pendek rambut pun Allah rahmati. Cuma bila Allah sebut 3 kali, bermakna kalau kita bercukur lebih baik. Okey. Tuan-tuan, agak-agak nak bercukur ke nak botak ke tak nak? Botak lah. Botak. Ada. Bila saya bertugas, ada lelaki yang tak nak botak. Saya faham. Tetapi bila tak nak botak, dia masih sah hajinya, masih sah cukurnya, masih sah tahlulnya. Tetapi dia tak dapat apa yang Rasulullah kata tadi, Allah merahmati orang yang bercukur. Jadi kita bercukurlah. Mudah-mudahan bila kita bercukur ni, walaupun rambut kita tak ada, Allah akan tumbuhkan kita rambut yang terbaik. Cuma nanti ada beza orang yang botak licin dengan orang yang ada rambut, dia botakkan kepalanya. Dia ada cara yang berbeza untuk kita lakukan ibadah bergunting atau bercukur pada umrah atau haji yang seterusnya. Bercukur
Bercukur atau bergunting bermaksud menanggalkan atau menggugurkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Bercukur atau bergunting bermaksud menanggalkan atau menggugurkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut yang tumbuh di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Okey, kita ada rambut, tapi jarang disebut rambut, disebut bulu. Kita ada bulu di dagu kita, janggut. Kita cukur, sah tak? Dalam konteks ni tak sah. Kita ada rambut, ada bulu dekat dada kita. Bagi sang lelaki lah, dia tak nak kepalanya sayang, dia cukur dekat dadanya. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Syaratnya yang tumbuh di kepala. Kepala ni ada. Bagi lelaki dan perempuan. Di dada tak boleh, apatah lagi di betis tak boleh, ataupun di tempat lain pun tak boleh juga. Pertama, bila waktu kita boleh mula bercukur? Pertama, masuk waktu bercukur atau bergunting. Bila waktunya? InsyaAllah kita akan belajar nanti. Kedua, bercukur, bergunting rambut di kepala. Mesti yang tumbuh di kepala kita. Seterusnya, sunat bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut sekadar seruas jari. Okey, seruas jari mana? Ini dia, seruas jari. Okey, inilah maksudnya apa? Panjang rambut tu bila kita gunting sekurang-kurangnya seruas ibu jari. Inilah ibu jari, seruas ibu jari inilah setengah panjangnya, lebih afdal. Maksud apa? Kita kena lebihkan sikit untuk mencukupi. Ya. Kalau Kurang sah juga. Cuma kurang pahalanya macam tadi mak minta barang dengan cara anak yang kurang ajar dengan anak yang baik. Jadi bila kita kurang, mungkin kuranglah pahalanya. Tetap sah, tetapi tak ikut sunnah Rasulullah. Okey. Waktu bercukur atau bergunting, waktunya bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah. 8 Zulhijjah kita bergerak dari hotel ke Arafah. 9 Zulhijjah kita berada di Arafah untuk wukuf. 9, lepas tu 10 kita bergerak dari Arafah ke Muzdalifah untuk bermabit, seterusnya ke Mina. Jadinya bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah, iaitu 10 selepas kita bermabit di Muzdalifah, bergerak ke Mina, maka waktu bergunting, bercukur bermula. Luput, tidak ada waktu luput untuk melakukannya. Boleh buat pada bila-bila masa selepas masuk sahaja waktu di 10 Zulhijjah. Perhatian, rukun haji yang kelima, bercukur atau bergunting. Iaitu bila kita buat ni, kena pastikan bahawa perhatian ni kena perhatian betul-betul. Afdal mencukur, menggunting rambut sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan orang lain. Afdal masa afdal ni kita selesaikan diri kita dulu. Kita suami isteri, bila kita nak cukurkan, potong rambut isteri kita, kita galakkan kita potong kita dulu. Suami potong dulu, baru kita potongkan isteri kita. Okey. Bagi lelaki, bagi wanita, digalakkan untuk kita bergunting, bercukur di Bukit Marwah, tempat kita last kita berada tadi. Di sini kita berada, dah selesai sa'i kita 7 pusingan. Di sini kita digalakkan untuk bercukur di sini, tetapi di sini kawasannya memang padat, memang ramai. Tapi kita boleh buat di tempat lain. Contoh keluar Bukit Marwah ni, di sini. Sini ada tandas, sini ada dataran. Kita boleh buat di sini ataupun buat di hotel. Cuma kalau kita buat di hotel, pastikan jangan kita langgar pantang larang dan ihram sebelum kita bercukur. Bagi suami, buat dulu baru buat isterinya. Bagi lelaki nak bantu kawannya, afdal buat diri sendiri dulu baru bantu kawannya. Okey.
Yang kedua, hujung rambut juga dikira sah untuk digunting. Rambut kita panjang, kita ambil rambut yang turun di kepala dan kita gunting hujungnya, dikira sah juga. Perempuan bila nak cukur rambutnya gunting, ambil rambutnya turun di kepala, dan gunting hujung, dikira sah juga. Cuma perempuan bila nak gunting rambutnya, diri sendiri ataupun suami nak guntingkan, pastikan gunting dalam telekung. Jangan sampai menampakkan auratnya. Saya galakkan bagi sang suami, bila isteri nak diguntingkan, maksudnya okey, suami belakang tu buka telekung sikit, isteri kan dia seluk, okey bang, ni rambutnya bang, suami bawah ambil potong. Kalau sebab apa? Saya nampak bangsa-bangsa kita jugalah, dari orang jiran-jiran kita, dia terus dia soelak dia gini digunting. Nampak kan? Orang pergi umrah nampak, biasa nampak kan? Dia senang je, dia buka selak tudung dia, telekung dia keluar gini, ataupun depan ni dia keluarkan gini, gunting. Kita orang Malaysia ni beradab, tahu tentang hukum. Kalau kita buka aurat di tempat awam kan dosa. Jadinya kalau suami nak gunting atau rakan nak gunting, pastikan gunting dalam telekung. Lebih baik gunting dekat dalam bilik hotel. Cuma dari Bukit Marwah nak balik ke hotel jauh. Sekarang penginapan kita paling dekat 800 meter, paling jauh 1.5 km. Dalam perjalanan tu, ingat dalam ihram lagi, tak boleh lakukan perkara-perkara yang boleh batalkan ihram kita. Contoh, daripada Marwah tadi singgah kat kedai minyak wangi, kita berwangian, dah kena dam. Singgah lagi, apa lagi kita lakukan? Jadinya boleh kena dam. Sebab tu kita kena hati-hati. Paling bagus, afdal, kita gunting tahlul di mana? Di Bukit Marwah. Bagi lelaki haji, bagi jemaah lelaki haji, bagi jemaah haji lelaki yang botak licin, tidak berambut di bahagian kepala, sunat lakukan melalukan mata pisau di atas kepala. Sunat melalukan. Maksud apa? Lelaki yang botak licin tak ada rambut langsung. Okey, tapi lelaki ada dua kategori. Botak di tengah tapi ada rambut. Ada lelaki yang botak semuanya. Okey, kalau lelaki yang botak di tengah, ada rambut di kiri kanannya, di belakang, wajib mencukur apa yang ada rambut di kiri dan kanan dan belakang. Maksud apa? Di sini pun boleh, tak ada masalah. Di tengah ni tak ada. Jadinya yang ada ni wajib dicukur atau digunting. Kalau dia lelaki yang botak licin, tak ada langsung rambut, hanya sunat lalukan saja. Ni pisau cukur atau gunting, lalukan saja sunat. Okey. Ini bagi yang botak licin. Soalan saya yang kedua. Lelaki ni dia lakukan ibadah umrah yang pertama. Lepas tawaf, dia sa'i, lepas tu dia bercukur sampai botak licin. Hari besok lakukan ibadah umrah lagi yang kedua, umrah sunat. Okey. Dia tawaf, dia sa'i, dia hari kedua. Orang yang ada rambut, hari kedua dia akan tumbuh rambut. Bila tumbuh rambut, nampak hitam-hitam tu, wajib mencukur rambut. Wajib bawa pisau cukur, klik. Sebab apa? Dah tumbuh rambut. Tak sunat melalukan. Itu bagi yang botak licin. Tetapi orang yang berambut, hari kedua, ketiga, keempat biasanya dah tumbuh sedikit, masih kena ambil pisau cukur dan tanggalkan sekurang 3 helai rambut. Klik. Beza orang botak licin dan orang yang masih ada rambut, dia botak dan dia tumbuh rambut sedikit. Seterusnya, afdal bercukur, bergunting bagi tunaikan haji selepas lontar 7 biji batu di Jamrah Kubra. Jemaah haji juga boleh bergunting di mana-mana tempat yang difikirkan sesuai. Saya dah bincangkan tadi. Seterusnya, yang akhir boleh mencukur, menggunting sama ada rambut sendiri atau rambut orang lain apabila telah masuk waktunya. Okey. Boleh mencukur, menggunting sama ada rambut sendiri atau rambut orang lain. Okey, tadi yang atas kali ini afdal cukur
kita dulu, baru orang lain. Tiba-tiba kita tak sempat nak cukur. Sampai saja di marwah dah habis, kita berdoa, ya Allah Tuhanku terimalah sa'i aku, doa-doa, tiba-tiba ada orang datang kita, bang tolong bang cukurkan saya tak bawa pisau lah, tak bawa gunting. Okey, apa hukumnya? Saya ni belum lagi bercukur, tetapi saya guntingkan orang lain. Boleh tak boleh? Hukumnya boleh ke tak boleh? Hukumnya boleh. Kata Rasulullah, man farraja 'anil muslimin, siapa yang memudahkan ke atas orang muslimin. Okey, jadinya boleh, tak ada masalah. Kita bantu dia. Kita buka gunting kita potongkan rambut dia. Sedangkan kita belum lagi, kita gunting dia, tak masalah. Boleh. Cuma afdal kita dulu baru orang lain. Tetapi kalau kita tak buat diri kita, kita buat orang lain dulu, tak ada masalah. Okey Okey. Jemaah haji wanita perlu menjaga aurat ketika bergunting. Sekarang ni di Bukit Marwah, ini Bukit Marwah. Okey, sekarang ni dah ada kemudahan dah. Okey, ini gambaran bagi namanya kawasan Masjidil Haram. Okey, ini Bukit Safa. Ini Bukit Safa. Ini Bukit Marwah. Okey. Bukit Marwah ni bila kita keluar sahaja, Marwah ni kita keluar sahaja, ni toilet, kita keluar sahaja, nanti di kawasan sini, kawasan belakang ni ada tempat untuk namanya disediakan kawasan untuk wanita lakukan ibadah bergunting. Dalam kabin, dia lori kabin bergerak tu, jadi masuk, dia gunting, keluar. Jadinya kita masih terjaga kita punya aurat kita. Jadinya cuma dia terletak di kawasan sinilah, kawasan sini. Kawasan sini. Jauh sikit lah. Tapi kalau kita nak dapatkan perkhidmatan tu, okey. Tapi kita boleh di sini atau di kawasannya, di luar sini. Cuma bila kita nak buat, jaga aurat kita lah. Okey, kalau tak mampu nak jaga aurat, pergilah dari kawasan dia. Nanti polis akan menunjukkan tempat dia untuk kita bercukur, gunting. Bagi wanita ada duanya kabin dia. Berhati-hati dengan kumpulan yang mengambil kesempatan. Okey, sampai Bukit Marwah sahaja, Marwah nanti di sini, sampai saja di Marwah, dalam bangunan ni, sampai di Marwah ni, sampai saja di Marwah, ada kanak-kanak, ada wanita, ada lelaki yang hulurkan gunting. Tahlul. Kita fikir percuma, tetapi bila kita gunakan peribadatan mereka, ataupun kita tak bawa gunting, kita gunakan gunting mereka akan minta bayaran. Ada yang 10 rial. Dan ada juga suami isteri yang kena 2 orang 50 rial, 100 rial. Jadinya sebab tu dalam kita punya beg kita pastikan ada pisau cukur atau ada gunting. Kalau kita tak bawa, tertinggal, mintalah orang-orang yang sebangsa kita, orang Brunei ke, orang Singapura ke, orang Indonesia, Pak, Bu, boleh tak Bu pinjam guntingnya, insyaAllah. Jadinya kalau orang-orang kita Nusantara ni bila kita pinjam, tak ada bayaran. Tapi kalau kita minta orang-orang Arab tersebut, kanak-kanak ataupun lelaki perempuan tu yang hulurkan gunting, biasanya mereka akan minta bayaran. Jadi hati-hati. Sekiranya rambut tumbuh walaupun sedikit, wujud tanda kehitaman di kepala, wajib cukur. Saya datangkan dari lelaki, bila ada rambut dia bercukur. Lepas tu hari kedua, ketiga nak buat umrah sunat, masih kena wajib menanggalkan rambut yang tumbuh di kepala. Yang seterusnya, jemaah haji yang ingin mendapatkan fadilat bercukur tidak boleh bergunting terlebih dahulu. Ini maksudnya
Okey. Maksudnya dia dah habis. Dah habis tadi di Bukit Marwah. Okey. Marwah, dah habis Marwah. Bagi lelaki lah. Dia nak bercukur sebab apa? Dia dapat tahu bahawa Rasulullah merahmati orang yang bercukur. Kalau dia dah gunting, balik hotel, dia bercukur, nanti dia anggap tak dapat fadilat tersebut. Jadinya bagi lelaki yang dapat fadilat tadi tu yang diterangkan, boleh menangguhkan dia punya tahlul dia secara bergunting tu, terus pergi dari Marwah ni, Marwah terus. Biasanya bagi lelaki dia ada juga di kawasan sini. Dia ada sekarang ni, kalau pergi sekarang dah canggih dah. Dah ada baba-baba bagi lelaki dan perempuan. Lelaki ni dia ada kedai-kedainya, perempuan dia ada kabin dia. Lelaki ada tempat dia yang kita boleh terus dari Bukit Marwah terus ke kedai tersebut, kita terus botak untuk dapatkan sunnah kerahmatan yang Rasul sebutkan tadi. Cuma ingat, pergerakan kita akan jumpa pelbagai benda, terlebih lagi minyak wangi atau sebagainya yang boleh dimakan, pantangan kita terganggu atas diri kita. Okey, jadinya boleh tak masalah, tapi boleh hati-hatilah. Okey, jemaah haji yang ingin dapatkan fadilat bercukur tidak boleh bergunting terlebih dahulu. Maksudnya kena tunggu dulu terus cukur. Okey. Bagi yang melakukan umrah terlebih dahulu, tamattu' atau haji terlebih dahulu, ifrad, jika dia mengetahui bahawa rambutnya sempat tumbuh selepas dicukur kali pertama, sunat dicukur rambutnya untuk kali kedua. Maksud apa? Kali pertama dah cukur, tumbuh sikit, kali kedua kita cukur lagi, dapat pahala sunat untuk bercukur kali kedua. Okey, tuan-tuan haji, perempuan hajah, insyaAllah kita sampai pukul 10, kita rehat dulu, dan insyaAllah nanti 10.30 kita akan naik atas dan kita akan jawab soalan yang perlu dijawab oleh jemaah haji dan jemaah umrah, jemaah haji laki-laki dan perempuan. Silakan untuk kita rehat sebentar sampai 10.30 pagi. Isi nama penuh. Nombor IC, nombor IC sendiri bukan saya punya. Lelaki bagi lelaki, wanita bagi wanita, negeri Johor. Lepas tu next atau seterusnya daerah Cawangan, Kota Tinggi. Next atau seterusnya Masjid Surau, Masjid Asy-Syifa, Bandar Penawar. Next atau seterusnya. Lepas tu soalan yang pertama, InsyaAllah kita bagi peluang jemaah-jemaah kita yang masih berada di belakang tu, yang masih nak login. Paling mudah dekat grup WhatsApp yang kita dah masuk tadi. Okey, bagi mereka-mereka yang baru hadir, saya akan paparkan grup WhatsApp untuk masuk. Ini dia. Yang baru sampai boleh scan untuk masuk grup WhatsApp tabung haji daerah Kota Tinggi. Ini adalah QR bagi nak masuk grup WhatsApp, yang menanti segala maklumat akan disalurkan dalam grup WhatsApp ini. Dan juga tadi setelah saya berbincang dengan wakil tabung haji Ustaz Is, insyaAllah nanti akan diadakan pertandingan iaitu pertandingan senaman kita yang kita lakukan seharian atau mingguan di tempat-tempat kita. Nanti ada apps-nya yang tuan-tuan perempuan perlu daftarkan, dan apps tu akan menilai dah berapa kilo larian, dah berapa kalori keluar, dan insyaAllah nanti dia akan ada hadiah-hadiah bagi mereka yang rajin melakukan ibadah-ibadah senaman sebelum kita tunaikan ibadah haji kita. Okey, insyaAllah. Kita teruskan dengan soalan pertama kita. Kuis minggu ini.
Pendaftaran kehadiran khusus asas haji 1447 bersama 2006 siri rukun haji sa'i bergunting tahlul kuis seminggu ini. Apakah pengertian sa'i yang saya tunjukkan, yang saya lakukan tadi di hadapan, iaitu pertama, berjalan ulang-alik 7 kali bermula dari Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Adakah kita mula dari Bukit Safa ke Marwah? Bukit Safa. Jadi satu adalah salah. Nombor 2, berjalan ulang-alik 7 kali bermula dari Bukit Marwah dan berakhir di Bukit Safa. Turut syarat-syaratnya pun salah juga. Sebab apa? Ini dia kata mula dari Bukit Marwah pun salah juga, macam yang nombor 1. Nombor 3, berjalan ulang-alik 7 kali di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Okey, kita hold dulu. Dengan betul. Yang keempat, berjalan ulang-alik 7 kali bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Safa. Pun salah juga. 3. Jadinya jawapan yang tepat adalah nombor 3, iaitu berulang-alik 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Jawapannya adalah nombor 3. Nombor 8. Berikut merupakan syarat sah sa'i. Berikut merupakan syarat sah sa'i. Ada perkataan kecuali. Bermaksud semua betul, ada satu yang salah. Apa? Ada perkataan kecuali. Nombor 1, bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Betul tak betul? Betul. Nombor 2, dilakukan selepas tawaf yang sempurna, sama ada selepas kerjakan tawaf qudum untuk haji, ifrad dan qiran, dan tawaf ifadah ini tamattu, dilakukan selepas tawaf yang sempurna. Okey. Betul ke salah? Betul. Dilakukan selepas tawaf yang sempurna, sama ada selepas kerjakan tawaf qudum atau haji, ifrad dan qiran, atau ifadah macam kita selepas haji tamattu. Nombor 3, cukup 7 kali berulang-alik dengan yakin. Betul salah? Betul. Okey. 1, 2, 3, betul. Adakah yang keempat ni sebagai finalnya? Salah ke betul? Dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar. Maksudnya, kalau kita berhadas, boleh tak kita nak lakukan sa'i? Boleh. Jadinya 1, 2, 3, betul. Yang keempat adalah salah, jadi kecuali. Jadi tandakan nombor 4. Alhamdulillah semua dah faham. Nombor 9. Apakah maksud bercukur atau bergunting bagi jemaah lelaki dan wanita yang tunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah? Apakah maksudnya? Pertama, menanggalkan atau menggugurkan sekurang-kurangnya sehelai rambut di kepala dengan menurut syarat-syaratnya. Ingat di sini, betul. Sekurang-kurangnya sehelai. Salah betul? Salah. Okey, betul. Jadinya ini bukan maksud yang sebenar. Nombor 2, menanggalkan atau menggugurkan sekurang-kurangnya. Ini sehelai. Ini 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syaratnya. Betul ke salah? Macam betul, macam salah.
Nombor 3 pula, menanggalkan atau menggugurkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut atau bulu di mana-mana kepala atau bulu dada. Boleh tak boleh? Tadi kata boleh. Tak boleh. Ini salah. Hanya kepala sahaja. Bulu dada, bulu kaki tak boleh. Bulu hidung pun tak boleh. Yang keempat, menanggalkan atau menggugurkan tidak lebih. Tidak lebih maksudnya kurang dari 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syaratnya. Pun salah juga. Jawapan yang tepat adalah nombor 2, menanggalkan atau menggugurkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut yang tumbuh di kepala dengan menurut syarat-syaratnya. Tanda nombor 2. Okey. Seterusnya, bilakah masuknya waktu bergunting atau bercukur? Maksudnya, bila yang kita boleh lakukan ibadah bergunting atau bercukur? Okey. 1. Bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Okey. Nombor 2, selepas melontar jamrah kubra. Nombor 3, selepas tawaf dan sa'i haji. Nombor 4, selepas selesai semua lontaran jamrah. Yang paling tepat adalah bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Okey. Jawapannya adalah ini. Iaitu bila masuknya waktu untuk kita bercukur atau bergunting di kepala kita. Jawapannya adalah nombor 1. Bermula selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Selepas kita 8 hari bulan Zulhijjah tarwiyah di hotel, kita jatuhkan niat. 9 kita wukuf di Arafah. Lepas tu kita mabit di Muzdalifah separuh malam, kita bergerak ke Mina dan bermulalah waktu untuk kita bercukur atau bergunting. Nombor 11, yang terakhir yang menentukan adakah kita full mark ataupun ada yang salah silapnya. Nombor 11, semua pernyataan berikut berkaitan rukun haji. Rukun haji ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rukun haji wajib lakukan. Rukun haji yang ke-6 iaitu tertib. Kita belum belajar. Belum belajar, tapi kita kena jawab. Pada kebanyakan rukun adalah betul, kecuali bila kita dah baca kita belajar dulu, kena fahamkan bahawa hujung sekali inilah dia punya KPI dia yang perlu kita kena perhatikan. Kecuali semua betul, ada satu yang salah. Okey, untuk ini oleh kerana kita belum belajar, saya buka slide dululah untuk kita mudah lagi kita yakin. Okey, tertib ada kebanyakan rukun. Mendahulukan Okey, didahulukan niat ihram haji daripada rukun yang lain. Okey. Didahulukan niat ihram haji daripada rukun-rukun yang lain. Okey. Kita ada 6. 1 namanya niat ihram. So tentulah nombor 1 ni mesti kena niat baru kita boleh lakukan yang lain. Jadi nombor 1 mesti dahulukan, tak boleh dilangkau. Contoh nombor 1 tak nak buat, kita buat apa? Tawaf. Nombor 1 tak boleh. Jawapan dah betul, didahulukan niat ihram haji daripada rukun-rukun yang lain. Okey, betul. Nombor 2, bagi jemaah haji yang melakukan haji ifrad. Ifrad buat haji dulu baru buat umrah, atau haji kiran serentak haji dan umrah. Sa'i haji, sa'i haji boleh dilakukan selepas tawaf qudum, iaitu sebelum wukuf dan tawaf rukun. Faham tak? Saya ni buat haji ifrad.
ifrad dan qiran bila sahaja masuk ke Mekah kena buat tawaf kudum, tawaf selamat datang. Tetapi belum masuk 9 Zulhijjah, Arafah dan kita punya waktu haji. Tetapi lepas kita tawaf kudum, kita buat sa'i haji. Boleh tak boleh? Hukumnya boleh, walaupun belum masuk waktu haji. Sebab apa? Dia lakukan ibadah haji ifrad atau haji qiran. Ini jawapan adalah betul. Nombor 3, wukuf perlu dilakukan sebelum melakukan tawaf rukun. Okey. Nombor 1, kanan, niat. Kedua, wukuf. Al-hajjul Arafah. Haji itu mesti pergi Arafah. Haji mesti wukuf. Maksudnya kena buat niat, kena wukuf. Jadi ini kena dahulukan dulu. Jadinya wukuf perlu dilakukan sebelum melakukan tawaf rukun. 2 settle ni baru yang tiga belakang, yang keempat ni baru boleh kita ikut kebanyakan rukun untuk tertibnya. Yang keempat, bercukur, bergunting boleh dilakukan sebelum wukuf di Arafah. Belum wukuf, dekat hotel kita dah bergunting dulu. Boleh tak boleh? Tak boleh. Jawapannya kecuali yang keempat, bercukur, bergunting tidak boleh dilakukan sebelum wukuf di Arafah. Jawapannya adalah nombor 4. Okey, insyaAllah lepas tu tekan button next atau button bagi orang yang bahasa Melayu seterusnya. Tekan. Lepas tu serahkan atau submit. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita jawab ni asbabnya bagi mereka yang tak dapat lagi tawaran, Allah akan pilih kita asbab kita jawab dengan yakin, dengan betul apa yang telah kita belajar, insyaAllah. Kita teruskan. InsyaAllah semua dah serahkan. Siapa yang masih belum serahkan atau ada masalah, boleh berjumpa dengan Ustaz Is di belakang ataupun boleh minta bantuan rakan-rakannya. Kita kena bantulah rakan kita. Siapa yang memudahkan orang Islam, orang mukmin daripada kesusahan, Allah akan lepaskan nanti azab di akhirat nanti, insyaAllah. Rukun haji yang ke-6. Tangan kanan kita angkat, ada 1, niat, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting. Yang ke-6, tertib pada kebanyakan rukun. Adalah rukun yang terakhir. Rukun haji yang terakhir. Okey, maksudnya kita kena faham betul-betul. Apa? Kita dah belajar. InsyaAllah bila yang terakhir ni kita lebih faham sebelum kita pindah pada tajuk yang lain, iaitu tajuk wajib haji. Rukun haji yang ke-6, tertib pada kebanyakan rukun. Tertib pada kebanyakan rukun bermaksud mendahulukan niat ihram daripada rukun-rukun yang lain. Okey? Niat ihram mesti buat dulu sebelum kita melangkau pada rukun-rukun yang bakinya yang lagi 5. Maksudnya apa? Yang ihram wajib kita buat al-umur bimaqasidiha. Perbuatan kita apa yang kita qasdkan. Kita qasd nak pergi haji, kita niat ihram haji dulu sebelum kita lakukan perkara-perkara lain, iaitu niat ihram haji. Niat ihramnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku lakukan ibadah haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dahulukan niat ihram. Yang kedua, mendahulukan wukuf daripada tawaf ifadah.
Maksudnya, lepas kita niat, kita pergi ke Arafah, bergerak ke Arafah, kita wukuf dahulu. Maksudnya, niat kena buat dahulu, wukuf kena buat dahulu. Bila dah wukuf, baru kita boleh tawaf ifadah. Tawaf ifadah ni tawaf haji, iaitu bagi yang lakukan namanya haji tamattu', iaitu buat umrah dulu baru buat haji. Okey. Nombor 3, mendahulukan tawaf daripada sa'i. Okey, maksud apa? Tak boleh kita sa'i dulu baru tawaf, tak boleh. Rukunnya mesti tawaf dulu baru kita buat sa'i. Berlaku tuan-tuan haji pembuat hajah, mungkin ni saya anggaplah mungkin berlaku kesilapan. Bukan dia tak tahu, dia tahu tapi berlaku kesilapan, yang mana ada personality ustazah kita yang upload di dalam media YouTube bahawa kalau kita tak boleh buat tawaf, kita boleh buat sa'i dulu. Okey, jadinya dia dah turun balik upload tersebut dan dia mohon maaf, dan dia dah buat counter balik, iaitu tiada boleh sa'i sebelum tawaf dulu. Jadinya kita kena tawaf dulu dalam kawasan Masjidil Haram, tawaf 7 pusingan ke atas Kaabah Al-Musyarrafah, dan lepas habis tawaf baru kita buat sa'i. Jadi itulah tu punya rukun yang kita buat. Maksudnya apa? Maksudnya rukun nombor 1, 2, 3. Niat, wukuf, tawaf. Ini kena ikut turutan 1, 2, 3. Bakinya 4, 5 dan 6 baru nanti ada kaitannya. Seterusnya yang keempat, bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad dan haji qiran, sa'i haji boleh dilakukan selepas tawaf qudum. Maksudnya ini ada kelonggaran. Kalau tamattu' dia kena buat tawaf baru sa'i. Tetapi bagi haji ifrad, haji qiran, dia boleh lakukan sa'i haji selepas lakukan tawaf qudum. Tetapi masih tertakluk tawaf baru sa'i. Tak boleh sa'i baru tawaf. Tawaf qudum namanya tawaf selamat datang bagi orang-orang yang kerjakan haji ifrad, haji qiran. Naik ke terbang dari Malaysia terus masuk ke Jeddah. Dari Jeddah terus masuk ke Mekah. Mekah, lepas tu dia kena buat tawaf qudum 7 pusingan. Lepas tu dia buat sa'i haji 7 ulang alik. Lepas tu balik ke hotel dan tidak boleh tanggalkan ihram. Dia kena tunggu ihramnya sampai 8, 9, 10. Baru boleh tanggalkan ihram dia. Dia lama ifrad, dia lama dalam ihram. Sebab tu kita orang Malaysia yang biasa dalam keadaan yang senang-senang di Malaysia, yang kita boleh tukar baju kita, boleh rehat, jadinya bagi jemaah Malaysia digalakkan untuk buat haji tamattu'. Masuk KLIA sampai ke Jeddah dalam ihram, iaitu masuk ke Mekah, kita buat tawaf umrah, sa'i umrah, dan kita bergunting, dan kita dah boleh tanggal ihram. Tanggal ihram, kita tunggu dekat hotel, dah buka ihram, kita tunggulah sampailah hari wukuf, baru kita pakai ihram. Jadinya pakai ihram dulu di Malaysia, lepas tu dah siap umrah, kita senggang-lenggang, kita pergi masjid dengan pakai baju biasa, ziarah pakai biasa, tak perlu pantang ihram, rehat. Lepas tu 8 Zulhijjah pakai ihram berniat dan kita masuk ke Arafah. Jadinya ini yang biasa kita lakukan. Cuma bila saya pergi haji kali pertama, walaupun kami ni kebanyakan akan terbang dari Senai 150 orang daripada Senai sampai di KLIA. Saya berjumpa dengan dari negeri Penang dan juga Kedah.
Okey. Jadi naik satu kapal besar dari KLA berjumpa dengan guru mereka sebanyak dalam 400 orang. Malaysia, Johor, Penang, Kedah bergabung 400 orang bergerak dari terbang sampai ke Jeddah pakai ihram. Lepas tu sampai di Jeddah pakai ihram. Sebab apa? Kita berniat di Kuala Manazil atas ketebang tadi niat umrah. Jadinya pakai ihram. Lepas tu kita pergi masuk Mekah buat namanya kita tawaf umrah, sa'i umrah. Dan ada sebilangan dari kami, tak ramai, adalah 2-3 orang. Dia kata dia buat haji ifrad. Jadinya dia dah pakai ihram sampai sahaja di Mekah, kita buat tawaf umrah, dia buat tawaf qudum. Kita buat sa'i umrah, dia buat sa'i haji. Balik kita dah buka ihram, dia tak buka ihram lagi. Jadinya sepanjang masa lebih kurang 2 minggu dia dalam ihram. Dia jaga pantang larang dalam ihram. Ada yang buat apa? Dia nak ambil umrah yang terbaik. Umrah haji yang afdal, haji yang terbaik. Ifrad tak kena dam. Tamattu qiran kena dam. Berapa damnya? Seekor kambing berjumlah lebih kurang dalam 800 riyal. Jadinya, tetapi siapa? Kena dam siapa? Kita bersenang-senang untuk lakukan ibadah haji di sana nanti. Okey. Nombor 5. Begitu juga bercukur, bergunting boleh dilakukan selepas wukuf apabila telah masuk waktu dan sebelum tawaf rukun. Bercukur kita boleh buat dahulu, tapi ada syaratnya. Walaupun bercukur masuk waktunya selepas separuh malam 10 Zulhijjah, tetapi ada rukun wajib haji yang kita lakukan sebelum kita bergunting. Jadinya nombor 5 ni dia agak tricky sikit. Jadi insyaAllah saya cakap tak perlu hafal, kena faham siapa di sana nanti kita akan buat bayi hari. 8 pakai ihram, jatuhkan niat. 9 wukuf. 10 kita bermabit. Lepas tu kita pergi melontar. Lontar balik kita bercukur. Bercukur tanggalkan ihram. Ihram dan kita 10 terlepas, 3 tak lepas. Jadinya kita ikutlah flow tu insyaAllah. Ia berhari-berhari dan insyaAllah petugas tabung haji akan terangkan hari ni kita buat apa, namanya rukun ke wajib. Apa. Yang penting kita tak perlu hafal, yang penting kita kena faham apa yang kita lakukan. Okay. Ini adalah carta bagi kita yang kebanyakan lakukan namanya ibadah haji tamattu. Tamattu buat umrah dulu baru buat haji. Okey, dan kena dam seekor kambing. Pertama, apa kita buat? Niat ihram haji. Tangan kanan niat ihram haji. 2 wukuf. 3 dia ikut rukun tadi. Niat ihram, wukuf, bercukur. Ustaz, tadi kata Ustaz kata kena tawaf. Okey, ini kena faham. Siapa? Dia nanti ada wajib haji, ada namanya melontar jamrah Aqabah selepas 10 Zulhijjah. Lepas kita buat wajib haji, kita boleh bercukur. Bercukur, baru kita buat tawaf haji, sa'i haji, baru tertib pada bidang rukun. Jadinya sebetulnya bercukur ni tempat yang kelima, tetapi telah jatuh tempat yang ketiga, tapi ada syarat-syarat tertentunya. Jadi insyaAllah kita tak faham juga. InsyaAllah nanti pada minggu yang keberapa nanti kita ada buat praktikal haji. Dan biasanya praktikal kita akan buat haji tamattu yang biasa kita lakukan. Jadinya kita faham, kita boleh bercukur selepas kita melakukan jamrah di jamrah Aqabah. Okey.
tawaf haji, sa'i haji. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Nombor 1 wajib, nombor 2 wajib, seterusnya ni tertib pada kebanyakan rukun. Ini haji tamattu. Haji tamattu juga, tapi beza. Yang tadi nombor 3 bercukur. Nombor 4 ni, sini nombor 3 tahu haji pula. Ini okey. Ini biasanya kalau dia ikut PJH, iaitu yang bayar mahal sikit, sekitar paling rendah PJS yang telah ditentukan sekarang ni tuan-tuan haji pewajar. Kalau tuan-tuan ada kemampuan, boleh pilih PJS, itu pakej jemaah haji, pengelola jemaah haji yang diiktiraf oleh tabung haji. Paling murah saya tengok lebih kurang dalam 45,000. Paling mahal mungkin ada 200,000 sampailah 150,000. Okey, ini kalau kita kemampuan lah. Okey, jadi haji tamattu ni biasanya bagi mereka yang ada pakej. Okey, ceritanya yang pertama wajib niat. Yang kedua wajib wukuf. Nombor 3 ni, nombor 3 tawaf haji. Lepas wukuf, dia mabit di Muzdalifah, dia tak pergi Mina. Lepas Muzdalifah, dia akan terus pergi ke Mekah. Pergi Mekah, dia buat tawaf dulu, tawaf. Lepas tu saya haji, baru dia bercukur. Jadinya ini biasanya yang pakej lah. Sebab apa? Dia tak masuk ke Mina, lepas Muzdalifah terus balik basnya menuju ke Mekah. Kalau ambil pakej ni biasanya Mekah dalam keadaan yang kosong. Sebab apa? Ramai pergi ke Mina, hanya segelintir yang pergi Mekah. Sampai di sana tawaf kosong, sa'i kosong. Sebab tu pakej mahal. Sebab apa? Dia kena sediakan bas untuk dia pergi ke Mekah, tak pergi ke Mina. Lepas habis Mekah, baru dia pergi Mina. Mina pun dia ada kemah khas dia. Yang pergi ulang-alik tak jauh. Itulah bayaran yang kita kena tanggung. Tapi saya sarankan tuan-tuan, perempuan hajat, walaupun kita banyak duit, pergilah cara datuk nenek kita. Best. Rombongan saya yang saya ceritakan, ada datuk yang saya panggil kawaku je. Kawaku pun jadi datuk. Ada jemaah yang saya berbual dengan dia, berinteraksi, rupanya dia pengarah. Pengarah Telekom Negeri Johor. Pengarah ni relax je dia, ikut cara datuk macam untuk kenapa tak ikut tu PJH. Tak pada zaman aku nak rasa macam mak aku, datuk aku, nenek aku. Best dapat berkumpul dengan kau, berbual kan, berbual. Ya, berinteraksi. Kalau dekat PJS bagus, mewah, selesa. Tetapi mungkin kita tak dapat rasalah macam susah macam mana datuk dan nenek kita. Tapi ikutlah kemampuan masing-masing. PJS bagus, muasasah pun bagus, tak masalah. Yang penting kena ikhlas. Jangan pergi PJS, ambil gambar, tayang, aku pergi PJS, bayar 150,000, tengok kemah aku, berlagak pula. Jadi di situ Allah nilai keikhlasan diri kita. Tadi ia ikut muasasah je lah. Susah senang beratur sama-sama dengan toilet kan. Panas sama-sama dengan kemah. Allah sabar je lah. Okey. Seterusnya sa'i, bercukur dan tertib pada kebanyakan rukun. Ini haji tamattu yang biasa dilakukan oleh jemaah PJH yang bayar lebih sikit. Okey, ini bagi jemaah yang lakukan haji ifrad. Buat haji dulu, buat umrahnya kemudian. Ataupun haji kiran, haji dan umrah sekaligus. Okey, beza. Ifrad, haji, lalu umrah. Kiran, haji, umrah sekaligus. Sebab tu kiran ni biasa yang dilakukan oleh VIP. Macam kita punya pemimpin kan, dunia kita, negara Islam kita, pergi haji sekejap je, pergi balik. Apa? Dia buat haji kiran, pergi haji bersama dengan umrah. Dia sekitar dalam 8 hari dah balik dah.
Jadi ikutlah kita punya kehendak kita. Okey, insyaAllah. Biasa tangguhlah pada orang-orang yang dia sukar untuk dapat cuti, maslahat umum negara mereka. Okey, yang haji, lepas tu sa'i haji selepas tawaf qudum sama datang, tawaf haji, wukuf, bercukur, tawaf dan juga tertib. 1 wajib, 2 ni sampai 6 ni adalah tertib pada kebanyakan rukun. Okey, ini namanya haji ifrad dan qiran. Yang keempat juga haji ifrad juga, haji qiran juga, cuma bezanya sini. Niat haji, sa'i haji, wukuf, tawaf, bercukur. 6. Jadinya niat ni yang wajib. Okey, ini dia dah tak ikut turutannya tertib pada kebanyakan rukun, masih sah juga, tapi tertanggung pada haji ifrad dan haji qiran sahaja. Okey, jadi insyaAllah kita semua akan lakukan haji tamattu dan kita akan praktikal secara haji tamattu. Yang penting cepat ke lambat, tuan-tuan, puan-puan kena faham. Tak faham, tanya saya. Tak faham juga, tanya ustaz-ustaz yang berkaliber. Ingat tuan-tuan haji puan hajah, kita ni di dunia TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya, kita ada orang-orang yang pakar dan ada orang-orang yang mungkin dipakar tapi mungkin tidak menepati syarat. Sebab tu bila kita nak belajar, pastikan pergilah ke kursus yang dibuat oleh tabung haji. Berlaku baru ni yang ada dalam grup kami yang mana tentang dam. Dia tahu wada, dapat tahu wada, dia ambil gambar. Kena dam tak? Kena dam ke tak kena dam? Lepas tahu wada, ni bagi orang-orang yang pergi umrah yang pergi umrah pengalamannya, lepas tahu wada, dia ambil gambar. Kena dam tak? Okey, jawapannya sebab tu tabung haji setiap tahun dia ada muzakarah dan diperharusi hukum-hukum semasa dan hukum-hukum maslahat umum. Kalau zaman dulu bila tahwada tak boleh ambil gambar kena dam ataupun kena buat tahwada semula. Tetapi sekarang ni telah ada rukhsah keringanan. Sebab apa? Rukhsahnya sekarang ni orang kita ni sejak ada handphone ni tak lekang untuk ambil gambar. Betul tak betul? Jadinya sekarang ni muzakarah tabung haji cuma disebut tidak digalakkan lepas wada kita bergambar. Tetapi kalau kita bergambar tidak dikenakan dam, cuma tingkatan pahalanya berkurangan. Sebab tu dalam grup adalah grup kami yang mana dia pergi umrah. Bila dia ambil gambar, dia kena bayar dam. Bayar dam seekor kambing. Lepas tu dia balik ke Malaysia, dia tanya pada pihak yang berwajib. Biasalah tabung haji. Kata tabung haji, sekarang ni tak kisah, tu cuma tak digalakkan. Jadi dia tak puas hati dengan mutawif yang dia pergi tu. Tak puas hati, dia cerita pula dalam grup, cakap mutawif ni gini. Jadinya mutawif cakap, tak apalah, kalau macam tu saya pulangkan balik. Jadinya sebab tu bukan saya nak salahkan mutawif tersebut. Mungkin mutawif tersebut dia tak update tentang apa muzakarah resolusi tabung haji yang terkini. Jadinya insyaAllah tuan-tuan, walaupun belajar di YouTube, di TikTok ataupun di mana-mana, pastikan dirinya yang dikira oleh tabung haji untuk kita mudah pergerakan ibadah haji dan umrah kita. Ingat, muzakarah ni namanya umul balawa. Ada keringanan rukhsah yang kita perlu titik beratkan untuk jangan sampai kita ni lakukan ibadah yang rasa susah. Contoh tentang najis. Di sana burung merpati terbang. Lepas tu debu-debu berak kan, ada lecak-lecak. Okey. Kalau kita tak ada, dia buat rukhsah ni keringan ni bukan dia cakap je. Dia ikut pendapat ulama, kaji, bincang dengan mufti-mufti, dengan ahli-ahli ahli-ahli yang itulah ditauliahkan, bincang-bincang. Jadinya masalah umum
kalau nak elak najis merupati ni, percikkan tanah dan debu-debu memang susah. Jadinya namanya najis yang dimaafkan. Contoh lagi, suami isteri pergi kan di Malaysia batal wuduk. Tapi di sana ketika di Masjidil Haram, dari hotel ke Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sentuh tak batal wuduk. Adakah kita bertaklid pada mazhab lain? Tidak. Masih mazhab Imam Syafi'i, cuma pendapat yang marjuh. Kita di sana tersentuh suami kita, isteri kita ataupun dengan orang Arab lain. Tuan-tuan perempuan, saya pergi umrah, kawan saya pergi umrah dengan saya, dia tak tahan tengok orang Turki. Matanya biru, ya Allah, Zam cantik Zam, teringin aku nak kahwin dengan dia. Jadinya bila dah habis umrah tu, kita telah pergi makan. Kebetulan ada orang Turki, berbual dengan dia, berbual. Nak tanya, senang tak nak kahwin dengan orang Turki? Lebih susah. Hantaran, ya Allah, main mahal. Sebab tu jarang-jarang orang Turki ni nak kahwin dengan orang-orang Asia kita. Dan apa dia cakap? Kita ni orang Turki akan cari orang Turki juga. Orang Malaysia ni dikata not my taste. Terasa kita. Kawan saya ni dia hitam manis. Dah lah hitam manis pendek pula. Yang orang Turki semua yang sesam tinggi kan. Dia cakap not my taste. Ya Allah, terasa. Jadi itulah dia. Kita berada di sana, kalau kita tersentuh dengan orang lain, lelaki perempuan, tak batal wudu kita. Dia belum kenal orang Malaysia kan. Okey, baik dia pekertinya. Okey, tuan-tuan perempuan, insya-Allah Tuan Haji Muajah kesimpulannya. Pertama, sa'i adalah rukun haji yang dilakukan selepas tawaf yang sempurna. Maksudnya sa'i kena lakukan mesti sebelumnya ada tawaf. Kalau tak ada tawaf, tak ada sa'i. Okey, tawaf udum, sa'i haji. Tawaf umrah, sa'i umrah. Tawaf ibadah, sa'i haji. Okey. Kedua, bercukur adalah afdal bagi lelaki. Bercukur. Botak. Rasulullah sebut, Allah merahmati orang yang muhallakin, orang yang bercukur. Wal muqassirin, orang yang pendekkan. Wal muhallakin, kata Rasulullah. 3 kali. Jadinya galakkan untuk bercukur sampai botak. Okey. Cuma bila kita bercukur di sana, kalau kita di barber, kita kena banyak bertawar menawar. Bagus kita berkumpulan 3-4 orang bercukur, minta diskaun. Betulnya bercukur ni paling murah saya pernah dapat 10 rial. Tetapi kalau musim haji 20 rial tu biasa. Tapi kalau kita ramai, kita boleh dapat diskaun lah 10 rial atau 15 rial untuk bagi satu kepala. Dan bercukur ni dia memang terus, dia rambut kita ni dibasahkan, bukan basahkan dengan sabun, tak, basah dengan air, terus dia pisau cukur, dia cukur seret sampai habis. InsyaAllah kalau kita di Malaysia gunakan foam ataupun sabun, tetapi di sana terus guna air sahaja. Dan adakah rambut akan ambil? Tak, biar je lah rambut. Mereka akan lupuskan nanti di sana. Seterusnya, dalam ibadah haji tertib tidak disyaratkan pada kesemua rukun. Jadinya contoh nanti bila di Mina nanti kita ada apa namanya nafar awal, nafar sani, insyaAllah nanti kita akan belajar. Maksudnya ibadah haji ni yang 6 ni kita belajar tangan kita ni, 1 wajib, 2 wajib, yang seterusnya nanti ikutlah keadaan untuk rusuh bagi diri kita untuk mudahkan perjalanan ibadah kita. InsyaAllah tuan-tuan, perempuan, sebelum kita tamatkan muzakarah kita pada hari ini, kita berdoa agar Allah pandang usaha kita. Kadang-kadang Allah tak jemput kita sebagai tetamu hajinya, Allah jemput kita sebagai tetamu umrahnya. Sebab apa? Ada juga rakan saya di pejabat. Saya kerja di pejabat agama, yang mana rakan saya suami dapat, isteri tak dapat. Suami pula ada 2 isteri. Suami dapat, dia diam-diam je, diam-diam. Dapat tahu dari rakannya lain. Lepas suaminya terconfuse, aku nak bawa siapa Nombor 1 ke nombor 2? Yang nombor 1 ni dapat tahu, dia marah. Abang ni dah dapat tak cakap pun abang bukan marah, abang tunggu saya yang dapat. Bila saya dapat, abang boleh dapat yang nombor 2. Oh, macam tu pula. Sebab apa? Nombor 1, nombor 2 daftar sama-sama. Cuma peliknya nombor 1
Suami isteri ni walaupun daftar yang sama, yang lelaki dah dapat, perempuan tak dapat. Mungkin daftar tahun yang sama, tapi mungkin bulan yang berbeza. Dia beza pun dia akan ada efek pada ranking dia, turutan dia. Jadinya insyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Tak dapat tetamu haji, umrahnya. Ada saudara saya yang mana isteri sihat, suami tak sihat. Walaupun belum ada tawaran, dia cakap lah, abang rasa abang ada gout. Gout ni sampai tahap memang kena injek di punggung. Dia cakap kalau aku dapat pun lepas medical mungkin tak lepas. Jadinya dia pun dah putus asa. Saya cakap dengan saudara saya, tak apa bang, kalau kau tak dapat pergi haji, ingat Allah masih mudahkan kita untuk pergi umrah. Pergilah umrah, jangan langsung tak pergi. Sekurang-kurangnya sebelum kita meninggal dunia, kita dah berkunjung ke Baitullah. Bila Allah tanya, misalnya Allah tanya, kau dah berkunjung tak? Alhamdulillah Allah, aku dah kunjung ke rumahku sebagai tetamu umrah, tetamu haji, mudah-mudahan. Yang penting jangan tak ada niat langsung nak pergi tanah haram. InsyaAllah di situ Allah kurniakan lipat kali ganda, 100,000 di Mekah, 1,000 di Madinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa zamman maghfuran wa sa'yan mashkuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa zamman maghfuran wa sa'yan mashkuran wa amalan صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مسرورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة تبور. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah haji yang mabrur dan ampunkanlah dosa-dosa hamba dan pekerjaan haji yang dipuji, amalan soleh yang diterima dan perniagaan yang tidak merugikan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon padamu ya Allah, ampunlah dosa-dosaku ya Allah, ampunlah dosa-dosaku ya Allah, ampunlah dosa-dosaku ya Allah, ampunlah dosa-dosa kedua ibu kami ya Allah, ampunlah dosa-dosa kedua ibu kami ya Allah, ampunlah dosa-dosa kedua ibu kami ya Allah, ampunlah dosa guru kami ya Allah, telah didik kami dari kami sampai kiblat ya Allah. Tahu kau pandanglah usaha kami, kau pandanglah istiqamah kami, kau pandanglah segala amalan kebaikan kami, agar engkau pilih kami untuk menjadi tetamu hajimu atau tetamu umrahmu ya Allah. Sesungguhnya aku amat merindui Baitullah, merindui makam Rasulullah, merindui tanah yang engkau berkahi ya Allah. Sesungguhnya engkau permudahkan urusan kami, banyakkan rezeki kami, sihatkan tubuh badan kami, kurniakan kami anak-anak yang selalu membantu kami sepanjang kami berada sebagai tetamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah dengar rintihan kita, Allah dengar permohonan kita dan hadir kita sebagai dujufur rahman, kembali kita dengan kemakburan. Semoga semua bakal jemaah haji yang dikasihi diberikan Allah SWT kesabaran, ketenangan, serta doakan dapat sebagai ganjaran.